Pasangan yang tular melakukan aksi lucah di jirat Cina di batu gantung air hitam Ahad lalu dihukum penjara selama setahun oleh Mahkamah Magistrate Georgetown hari ini. Magistrate Nadratul Naim Muhammad Saidi membuat keputusan tersebut selepas tertuduh MJ Gatesan 58 tahun dan Halila Abu Bakar 37 tahun mengaku bersalah serta faham pertuduhan yang dihadapi mereka. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh secara bersama telah melakukan perbuatan kelucahan melampau di kawasan tanah perkuburan Cina yang merupakan satu tempat awam di tanah perkuburan Cina Batu Gantung Air Hitam Pulau Pinang pada 22 Mac lalu. Terdahulu tular video berdurasi 38 saat yang memaparkan pasangan lelaki dan wanita dalam keadaan tanpa seurat benang di sebuah jirat Cina. Perbuatan jelek mereka disedari orang awam lalu telah dirakamkan video aksi tidak senonoh pasangan terbabit untuk dijadikan bukti laporan polis.